predecessor. P, type P. Lepas tu dia keluar. Okay. Hang baca apa fungsi predecessor dia? Baca dulu. Baca. Okay. Faham. Tak dulu lah. Ni. Kita tumpu yang A dulu. Lepas tu tengok yang lain lah. Tapi sama orang kan. Fungsi dia lain. Ataupun kita tengok ini dulu. Kita tengok tak apa. Predecessor ni, dia akan duduk di sini. Earlier finish. Ni, predecessor ni. Duduk sini. Successor ni, dia akan duduk earlier start. Sini. Sini. Successor. 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 Predecessor ni, dia pendahulu. Lepas pergi dekat penerima. Iaitu successor. Faham tak? Ni tempat dia. Okay. Sekarang ni, dia dekat tengah duration tu. Insert column. Successor. Lepas tu hang baca apa fungsi dia. Nampak? Baca. Pass. Okay. Dan ni aku cakap lah sebelum kita nak pergi lanjut lagi. Step sekarang ni adalah step untuk hang masuk ke alam memeningkat. Tapi tak apa, jangan pening. Ikut laluannya. Okay, baik. Lah ni, hang kena tahu A tu. A tu duduk dekat ID mana? ID. ID nombor berapa? 2 kan? 2. Di dalam ni kita hanya boleh key in nombor saja. Nombor ID tu. Bukannya kita key in nama aktiviti. Tasnim tak boleh. Nombor tu. Di mana dia berada tu. Kan? Katakanlah A 2. Kan 2. Aku tanya hang, A ada predecessor tak? A. Tak ada kan? Hang boleh cakap dah, nampak? Tak ada. Ni depan tak ada. Ni A, ni. Tak ada kan? Tak ada. Jadi empty. Bukan kosong dah. Empty. Ni empty. Kat sini empty je, tak ada. Kosong. Empty. Empty. Bukan zero. Kan? Okay, baik. B lah, ambil B. Predecessor B ada tak? B. Ada. Ada apa dah? A tu nombor dia apa? ID apa? Bodoh. Nampak tu. Nampak dah. Cuba hang buka network diagram. Tengok. Nampak? Sekali hang buka lagi tengok. Lagi dia berubah. Okay. Next pula. C pula. C tu ada predecessor tak? Berapa? 2 kan? Nampak tu. Okay, teruskan. Hang buat sampai di sini. Tak apa salah, tak apa. Dan ni aku payment kabel dulu, no? Boleh. Okay. Dah benar, no?
Yes, it's very. But if you say that, it's all the people are going to do it. It's not anything else to do that. If they say that, it's Okay, for you, sit down, okay? Cepat. Okay, kuat ni. Tanya. Okay, macam mana kita nak check benda ni? Kita nak check yang first punya kan? Kita tentukan yang pertama kan? Iaitu total contract duration 48. Okay, baik. Okay. 48 dapat 48. Kan? Lepas tu nombor 2 ialah ni. Total slack. Mana total slack? Jadi yang insert column dekat predecessor boleh? Predecessor. Pergi dekat predecessor, insert column. Okay, lepas tu cari total slack.